CVFE aku ni lepas je keluar showroom, macam-macam aku dah buat. First aku buat convert, lepas tu aku masuk kat adjustable. Rim takkan nak pakai rim standard, mesti tukar punya. Itu cerita sebab excited sangat sampai tak relax weh. Bila aku masuk je dalam kereta terasa panas. Rupa-rupanya tinted aku tak pasang lagi. So selama ni aku drive memang rasa panas, tapi dalam keadaan yang memang smart. Selama ni aku advisekan dekat korang, benda pertama sekali lepas keluar kereta wajib buat tinted. Tapi bila fikir balik macam salah je. Aku terus bawa CVFE5 aku ni pergi dekat UV Cool bertempat di Taman Medan Petaling Jaya. Sini memang tempat favourite aku. 3 biji kereta aku dari Beza, Myvi sampailah Civic ni semua aku hantar dekat sini. Plan aku nak cari tinted yang bukan sekadar gelap, tapi yang penting dia tahan panas. So untuk kegelapan ni aku decide untuk buat 80%, tapi aku double dengan tinted original. So bila tengok rasanya macam okey, so aku pun proceed. Kalau korang buat tinted dekat UV Cool ni, seriously aku cakap diorang punya team ni memang laju buat kerja. Profile tinted yang aku ambil ni Zirconia Nano Ceramic Third HD. Dia punya UV 99, IRRD 97%. So kadar kegelapan yang aku buat ni adalah 80%, sebab aku double balik dengan tinted yang dah ada dekat CV aku. Manakala untuk front windscreen pula aku decide untuk buat 80%, aku ambil yang Zirconia Third HD juga. Yang ni padu, walaupun daripada side luar dia memang agak nampak gelap, lagi-lagi bila kena panas, tapi bila korang duduk dalam memang nampak clear HD. Left and right side aku buat 80%, walaupun dari luar gelap, tapi bila duduk dalam memang rasa mendung. Bila tengah panas barulah rasa cool. Lagi bila waktu malam lagi jelas dan sikit pun tak silau. So kalau korang nak buat tinted, jangan tunggu lama-lama, terus pergi dekat UV Cool Taman Medan Petaling Jaya.